mahu hidup sebagai suatu keluarga. Dan saya sebut acap kali bahawa kita nak kekalkan harmonian hidup berbagai bangsa ini sampai bila-bila. Bukan terhad zaman kita ni, mana kita biar kita jaga keharmonian kaum, teraikan kepelbagaian. Dalam negara kita sedar bahawa hubungan antara kaum di Kelantan ni di antara yang terbaik. Kita Kelantan ni lain, bukan kita nak kata pun negeri lain. Orang akui bahawa hubungan kita lebih akrab, dan kita kena bagi tahu kepada keluarga kita, kepada anak buah kita sebagai pemimpin, kena kekalkan keharmonian ini dan kena ada sifat saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Bagaimana kita nak kekalkan hubungan baik ni, kita kena amalkan satu kaedah, nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fi. Apa yang kita sepakat, kita tolong dulu. Apa yang kita berbeza, kita saling maafkan. Itu kaedah. Tapi kita banyak sepakat daripada berbeza. Jadi kita suburkan kesepakatan. Yang kita sepakat tu kita bertolak langsung. Jangan kita putus hubungan kerana perbezaan. Sebab persamaan masih banyak. Nah, ini konsep yang perlu kita amalkan. Jadi saya mengambil kesempatan untuk selamat tahun baru Cina kepada semua kawan-kawan kita yang daripada kalangan Tionghoa. Dan kalau ada apa-apa pandangan kepada kerajaan negeri, boleh salurkan. Kita ada pegawai, kita boleh bincang lah. Kita bincang sebagai satu keluarga. Panggil kecik kira anak beranak. Kita nak Kelantan ini terus menjadi contoh perpaduan sejati kepada negeri-negeri lain.